Kita dah charge, barang dah bawa masuk. Jom kita balik kampung dengan BYD M6. Alright. Hi Mama. Hai. Anak-anak duduk dengan car seat. Duduk kat belakang ni. Satu benda pasal kita orang memang 2 car seat, 2 stroller. Seater pun memang cukup-cukup untuk kami. Memang makan space lah. Bila 2 car seat tu pun dah memang makan space. Tapi for long journeys, lebih selamat lah bila anak-anak kita pakaikan car seat. Anak-anak pun kecil lagi. So memang kita orang daripada kecil lagi dah jadi orang pakai car seat. So jom kita bertolak balik kampung. Kita tinggal sokong. Nasib baik kampung kita dekat je. Awak orang mana? Penang. Orang Penang. Orang Penang. So kita raya Penang. Boleh pula tidur diorang. Kasih satu, seorang lagi tidur juga. Aduh, dua-dua tidur. Tengah-tengah tu wajib ya letak mainan anak. Say hi. Boleh tengok fokus. Tengok fokus buat kita. Sama hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih berat. Itulah, dah lagi paling berat. Okey, kita selamat. Zeus coffee. Mama. I got Zeus. Mama. On the way. Mama. Yeah. So hungry. So hungry. This is coffee. It's not for you. Family Mart. I'm gonna get my egg sandwich and the crispy chicky. Crispy chicky. Salted crispy chicky. Mama, I do it. 500 million berry. Mama, I play egg. Huh? Okay, stingray. Sekarang sudah on the way. Kita nak ke Perak. So sekarang kita nak balik ke kampung mak ai, Belah-belah Perak. First raya dekat family in-law. Second raya kita nak balik ke Kuala Kangsar, which is dah 3 tahun dah kita tak balik Kuala Kangsar. 3 tahun tak balik Kuala Kangsar. So this is the first time in 3 years. Mau nak balik beraya, nak jumpa opah, nak jumpa saudara mara yang lain yang memang dah lama tak jumpa. Masa time raya lain kita nak jumpa dengan sanak saudara. Mat, egg sandwich sekali dengan crispy chicky ataupun yang crispy shoyu chicky tu kan, combine together. You gotta try this. Sedap gila. Dia macam I cannot eat egg sandwich to any other way but this way. It slaps. Okay, so kita nak buat pit stop dekat Gunung Semanggul. Kat sini ada EV charger. Alang-alang tu kita nak berhenti berehat saat baru perjalanan dah berhenti berehat. Tapi sebab kita punya bateri pun sebenarnya 61% banyak je lagi. Tapi sahaja je lah travel, kita nak berehat, kita nak chill-chill je. Dan plus kita tak tahu sama ada dekat kawasan Kuala Kangsar ada ke tidak tempat untuk charge. Walaupun sebenarnya okey je untuk pergi balik sebab esok akan balik macam mana pun. Sahaja nak bagi peace of mind. Peace of mind, ala-alang kita just charge bagi full, pergi ke sana berjalan-jalan, esok kita just balik. Tu masa first time kami travel ke KL dan balik semula, kami memang stop dekat Gunung Semanggul. Dan kami tahu ada charger dekat sini, and charger dia fast charging. So kami dah ada pinpoint lah. Okay, this place ada charger, this place ada charger, this place has a good charger. This one dekat Petronas Dekat Petronas kan? Alright. Dah banyak travel, dah biasa. Nanti bila kita dah banyak travel, kita dah tahu okay, tempat mana yang paling favourite kita nak berhenti untuk charge. Sini tempat makan ada banyak kan, solat apa semua. So nak berhenti kat sini okay. Cantik lah R&R Gunung Semanggul. This is southbound. Itu bahasa R&R ni. Biasalah bila balik-balik kampung kan, orang
queue untuk si minyak. Biasalah tu, kita memahami, kita faham. So jom kita tengok sama ada dekat EV ada tak queue. Dekat petrol ada queue. So, sekarang kita tengok dekat EV ada tak queue. Okay, EV tak ada queue. In fact, kosong. Kosong ya. Oh, bagusnya sebelah surau, sebelah tandas. Situlah ini antara tempat favourite jugalah. Dah sampai. Ini antara tempat favourite ke sebab charge dia pun kuat laju. Boleh solat, boleh pergi toilet. So yang ni kita boleh nampak tau. Bila kita buat reverse kan, memang akan nampak kamera dia all side. So kita tahu lah kita masuk kotak ke tidak. This is very good tau untuk orang yang macam saya, yang kalau nak parking ke apa ke kan, kita tak tahu sama ada kita terkena ke tak. So yang ni boleh nampak. Oh, satu lagi kita boleh, apa yang bagi lut sinar tu yang mana? Yang ni? Mana? Yang bagi lut sinar. So nampak lah kan ada kucing kat bawah tu. Kat sini Gentari, Gentari ke Jom Charge? Gentari and Jom Charge. Nampak macam one. Kita one. Yang ni tadi kita ada 61%, sekarang dah naik 62%. 84.6 kilowatt, anggaran dalam 46 minutes untuk habis. 45 minutes untuk habis. Betul-betul fully charge lah. Tapi kalau kami memang tidaklah kami nak tunggu sampai 45 minit kan. So kami keluar je daripada toilet, dalam 5-10 minit kami angkat, terus kami akan gerak. Kami memang tak akan tunggu sampai 45 minit untuk charge lah. Kami memang sekejap je. Husband baru je keluar dari toilet. Mama, Kalau kita tengok sini, tadi pula 72%. Okey tu dah naik like 10% dah naik lah. Dulu minum kopi dulu. Okay, so kita dah nak habis charge. Sekarang dia 80%. Anggaran dia dalam 422 km dia boleh pergi. Okey lah, 13 minit. 13 minit. Kita start 13 minit dia naik. Tadi 61% tau, sekarang 80%. Banyak tu. Buat sebelah surau dan sebelah toilet. Like literally orang semua akan singgah kat sini. I like Gunung Semanggul very very much. Okay, so sekarang kita dah menghadap satu jam. Memang nampak merah ya. And kereta pun nampak banyak kita kat situ. Orang dah start slow down dah. Tapi kebaikan EV bila time jam ialah bateri tak makan banyak. In fact dia tak berjalan. Dia tak jalan, dia tak turun pun bateri tu. Kita suka. Dan satu lagi, kita buat cruise. Kalau time jam, kita buat cruise. And kita buat panggil apa tu lah, yang macam assist driving So that dia akan brake sendiri, dia akan gerak sendiri, boleh enjoy and just chill dalam perjalanan tu. Kita dah test banyak kali lah assist driving tu kan. Mula-mula takut sebab ingatkan kenapa dia tak nak berhenti, tapi sebenarnya dia akan berhenti. Betul-betul kita akan berhenti kat belakang kereta tu. Moden ada dah lah. Oh, sekarang dah ada dah. Tapi banyak dah ada dah. Alzam ada. Alzam ada. That is very nice. Assistive driving masa time jam sangatlah best. Sebab you tak rasa penat sangat you nak kena tekan-tekan brake. Sekarang jam teruk. Betul. Sekarang pula raya. Hari ni lah raya kedua. So orang semua balik kampung. Ui lama macam Kuala Kangsar je pun, tapi jam dia tu uish, sampai pukul 2 yang kita akan sampai. Setengah jam. Dulu kalau nak balik ke Kuala sejam setengah. 40 minit. Oh ya, 40 minit. I don't know, sejam setengah lah. 40 minit tu macam over sangat kan. Mami juga 40 minit. My mother bawa kereta like Fast and the Furious. So dia dengan Kuala tu 40 minit tu macam kita bawa like grandpa. Kita 40 tu lembab mana. Tengok tu dia orang ni duk main kat belakang tu. Excited dia lah. Kita ada 2 car seat sebab ada 2 orang anak kecil. So satu kat situ, satu lagi kat situ. Tengah-tengah tu kita biar kosong untuk letak drinks ke snacks diorang ke apa ke kan. Jadi memang kalau perjalanan jauh, sebaik-baiknya kita pakaikan car seat untuk anak-anak kita lah. Dekat pun memang kami biasakan diri. Even kalau benda tu nak pergi depan rumah pun, memang kami akan pakaikan kat diorang kat car seat. Masih ada kawan-kawan yang anak diorang tak suka nak duduk kat car seat. And I faham sebab dulu pun anak I tak suka. Tapi kita orang start daripada awal. Dan sekarang diorang rela hati duduk kat car seat. Cuma seorang tu je kita tengah cuba biasakan dia akan menangis sikit. Tapi parents korang try pekat kancingnya dulu. Okay, dia akan menangis. Korang try pekat kancingnya, lama-lama dia akan biasa, insyaAllah. Tapi start daripada awal sebab penting for their safety. Sampai Kuala Kangsar, Bandar Diraja. Meriah ya, balik-balik kampung. Dan anak saudara. Anak saudara apa? Memang saudara lah. Saudara-saudara semua. Semua duk berjerit-jerit. Suasana meriah di hari raya. Lontong. Ada
Mi rebus. Ni panggil apa? Mi rebus Mi kuah. Lontong. Dan mana gearbox tadi? Dan gearbox. Gearbox kereta. Dia tak boleh retain dia shake lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari-cari macam ni je. Kita share. Okey tak? Sama tak tahu dia try. Keluar-keluar ni nak pergi ambil air, nak ambil barang dalam kereta. Tiba-tiba kereta dah hilang. Mana pergi kereta? Kereta gone. Where is the car? Boleh nampak apps? Kereta kita sudah di hijack ya. Kereta kita sudah di... Oh, boleh? Wow. Wow. Boleh nampak kereta kita kat mana? Wow, dahsyat tu. Oh, okay. Pakcik-pakcik semua bawa kereta pergi test drive. Sekarang kita dah sampai. Itu dia orang. BYD bangun tu. Tu dia. I think so. Pakcik kot. Naik. Tengok ni lelaki bila berjumpa tengok pasal kereta. Dahsyat tu. Kami sampai buka lah tu. Kami dah tukar enjin tadi. Kami rasa kami masuk enjin tu kami ambil dah tadi. Betul lah. Wih, mana enjin dia? Dah tak ada dah. Kami belajar elektrik tau. Elektrik power. So kami cek kereta saya. Jadi seronok lah bila tengok benda-benda seket-seket ni. So dah kami ambil, kami masuk kat dalam Azia. Sekarang ni enjin Azia dah. Hadap dah 1.0. Dalam ni macam ni ya. Tak pernah tengok dalam ni sebenarnya. Tengok. Nampak dah. Tapi kalau letak macam satu tray tu macam Maki dah boleh lah letak tray kat sini kan. Kan? Bualah lelaki-lelaki tak faham. I tahu start kereta je and terus bergerak. Apa beza? Alah, duduk tengah jalan. Kita dah sampai ke Kuala. Sekarang nak pergi jalan-jalan ke Sayong. Alhamdulillah, muat. Dia tak nak lipat dari sini ke sini. Oh, nak lipat tu agak ni sikit. Cantiknya. Wow. So peaceful. Oh, cantik. Okey lah dapat benda. Sudah sampai. Lain mana? Nice. Itu penting. Dah sampai dah homestay kami untuk beraya. Cantiknya. Allah. Wah, cantiknya. Saya nampak benang lagi kat belakang. Ni bangun pagi ni saya lawa kan. Cantik lah. Di Binjai Homestay. Assalamualaikum. Wow. Quite nice. Saya ada mini fridge. Ada ni. Ada air tak? Dia bila air. Nice. Jom kita buka kipas dulu. Buka aircon. Lama engkau Samsung tu. Macam mana? Kipas TV. Bagus. Biasanya korang. Si ada kettle. Ada 2 katil. Ada katil queen dengan katil single satu bilik tu macam quite complete. Dia nice and simple, kecil tapi cukup segala-galanya. Because kami pula satu family kan, duduk pula satu malam kan. Wah, next time kalau nak datang balik kampung kan, maybe kita akan datang ke sini balik. It's like quite nice. Sebenarnya kita boleh je parking kat tepi ni, tapi ada orang dah parking. So kita tak dapat parking dekat tepi, betul-betul tepi. Kalau tidak kita boleh parking tu dekat tepi bilik kita orang ni. It's okay lah. Bawa masuk luggage dulu. Cuti semalam, tapi luggage ni sampai 3. One more. Ada. Okay. Kerja. Kita dah nak balik dah. Dah check out daripada homestay. Allah, korang memang cantik lah. Kat situ nampak bendang. Nampak bendang-bendang dia.
And then kita punya bateri lebih kurang apa tu? 68. 58%. Dalam masa kami top up, dia naik lah dalam 20%. So dia around 80% ke 70%. Jalan-jalan dekat area Kuala ni. Jadi adalah sekarang 58%. So rasanya kami akan balik terus ke Penang. And mungkin tak berhenti nak charge mana-mana. Kami akan charge dekat rumah je lah. Tak payah nak berhenti mana-mana. Sebab yang ni memang sampai je ni kat rumah. Kuala dengan Penang tak jauh mana pun. Kalau dapat start ke EV, boleh agak lah. Betul. Awal tu takut sikit. Bila kita dah biasa kan. Bila kita dah biasa. And then plus kita punya first test dulu pula ialah pergi ke KL. So kita dah agak okay. Anggaran kalau battery percentage ni memang boleh sampai sangat-sangat lah. Awak tahu beberapa ni saya join yang group BYD M6 dekat Facebook. Dan saya tengok ramai gila yang post gambar-gambar diorang dengan BYD M6. And kebanyakan macam I can see Malays lah. Betul. Kebanyakannya M6 ni memang pelik lah yang pakai sebab Malay kan family dia ramai. Betul. Banding bangsa lain. And then Melayu ni dia macam dia agak berhati-hati lah dalam berbelanja. Betul. Tambah pula EV kan. EV car bukannya semua orang benda baru lah katanya. The perception ialah EV cars banyak bangsa lain lah, macam Chinese, Indians yang banyak. Jarang nampak Melayu yang bawa kereta EV. Tapi sejak keluar M6 Ada option. dia macam, saya tengok kan, macam dalam grup M6 ramai gila yang Melayu tau yang pakai M6. There is a feeling of seronok lah bila kita tengok Melayu pun dah start untuk pakai kereta EV and be experience. Tapi actually quite fun juga sebenarnya pakai kereta EV ni. Ada something new. Sebab kalau Melayu itulah macam cakap lah, dia sangat berhati-hati dalam belanja kan. Betul. Kalau dia nak habiskan duit yang banyak untuk beli satu benda yang memang baru, dia takkan spend lah. Tapi bila ada option yang baru di M6 ni, harga dia pun taklah mahal sangat macam kenderaan lain kan. Betul. Dia 7 seater. Harga dia untuk 7 seater is like standard lah untuk 7 seater. Betul tak? Jadi dia beri option tu orang macam kita pakai. Betul. Dulu kita selalu ingat macam kalau kereta EV ni mesti mahal. Mesti harga dia di luar kemampuan. Even kalau mampu pun dia 5 seater. Macam kalau nak beli tu betul kena beli kan. Berbaloi ke tidak. Tapi bila keluar ni kan masa macam and then bila jumpa saya cakap ramai. And then plus kereta Tesla pun beli juga M6. Ada yang kereta mahal yang beli juga M6 kan. Tapi now there's quite a lot of options lah. Macam Proton Imas pun ada juga kan. Harga pun quite affordable. Sama. Proton Imas is what? SUV yang besar. Dia SUV lah. Dia middle size tu. 5 seater. 5 seater. 5 seater. Tapi Proton Imas awak pun sekali keluar lambat. Kan tidak. Kita dah macam teracun Proton pula kan. Itulah. Okay, so kita nak tengok kereta cerita apa lah. Hehehehehehe. Sementara tu anak tengah main dekat taman permainan. Sekarang kita dekat RNR Benua Semanggul. Anak main dekat playground dengan bapaknya. I pula layan Netflix dekat dalam kereta sambil makan burger. Kita nak berehat kan. Sebenarnya boleh je charge, tapi bateri banyak lagi. So macam balik rumah tak lagi boleh lah charge. Tapi macam mana pun kita akan berhenti sih. Tak charge pun kita mesti akan berhenti, betul tak?